Sayang lah kasut dah merekah. Lama sangat tak pakai. Gam dia jadi keras. Jadi keras kasut aku ni. Aduh. Injek punya pasal. Lama tak lari. Nak pakai balik dah pecah gam. Esok aku nak try cari gam apa. Gam 3 second try tampal lah. Sayang kasut ni. Kasut ni selesa. Sekarang walaupun aku injured, tapi aku masih lagi boleh pakai kasut ni. Dan alhamdulillah lah setakat ni okey lah. Okey. So hari ni aku tak tahulah hari keberapa aku rest daripada injured hari tu. Baru nak bola balik, baru nak comeback balik. InsyaAllah semoga diberi kekuatan untuk aku dan juga kawan-kawan aku yang mana nak comeback nanti. InsyaAllah. Okey, update aku punya recovery. Alhamdulillah setakat ni aku rasa makin okey berkat kawan-kawan aku dalam ni, insyaAllah. Makin okey, alhamdulillah. Okey sangat. Buat masa ni aku dapat lari sikit pun aku dah syukur sangat lah. Betul. Kalau tak sakit aku tak rasa nikmat lagi tu. Aku rasa nak laju. Tapi bila sekali sakit aku rasa dapat lari pun syukur sangat-sangat, insyaAllah. So yang mana nak comeback, aku doakan semoga kita diberi kekuatan, insyaAllah. Dan semangat tu datang balik lah. Okay, jom comeback sama-sama. Assalamualaikum, bye-bye.